I selalu risau macam, especially kalau entertainment kan. Dulu time I kecil, I dah start dari awal sangat. Bila I stop and I pergi kat belajar pula, I rasa macam I hilangkan identiti I dengan sepenuhnya. I tak tahu I siapa kalau I tak berlakon. So I datang balik ke industri ni. Lepas tu I dah sedar apa perasaan I time I tak berlakon. I tak nak balik kat area tu. Tapi I tahu kalau I pilih lakonan ataupun pilih hiburan, akan ada satu masa nanti di mana saya tak relevan lagi, saya tak muda lagi, saya tak cantik lagi, maybe saya tak berbakat lagi. Mana tahu macam mana I nak bertahan. So kalau I tak terima rezeki tu sekarang, I nak sustain myself financially for the next 30 years macam mana? Masak. Betul juga. Ada betulnya. Dia macam ni berbalik tentang kita buat ibadah, right? Kalau you beribadah sampai mengganggu jiran you pun tak bagus juga, right? Sama juga dengan kerja. Kalau you bekerja sampai memudaratkan diri you pun tidak bagus juga. Betul. So try your best to manage. Buat kerja sikit tapi untung besar. Faham? Right. Like passive income ke? Kita try lah, kita carilah kan. Of course ada.